Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kita sambung membincangkan kitab kita. Bagi yang ada kitab, kita nak bahaskan bab yang kedua. Bab zakarun nafakh tsani lil ba'th fi sur. Bab tiupan sangkakala, iaitu ditiup sebanyak 2 kali. Ini muka surat 278 bagi yang ada kitab. Pertama, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan sebagai sangkakala? Sangkakala. Sangkakala ini, kalau ikut kepada pemahaman mudah, sangkakala atau orang panggil sangka. Sangka ini sejenis alat tiup yang dibuat daripada cengkerang ataupun kerang, cangkang kerang orang panggil. Macam kalau kita tengok kartun Crocs misalnya, dia punya family Croc tu tiup itu dipanggil sebagai sangka ataupun sangkakala. Asalnya sangkakala ini daripada bahasa ataupun perkataan Sanskrit, iaitu shankha. Shankha ni tiupan cengkerang yang ada kaitan dengan pemahaman doktrin di dalam agama Hindu-Buddha. Dia beza tempat, beza cara sebutan. Gujarati, Tamil, Telugu, Oriya, Bengali, dia ada cara sebutan lain. Ada panggil dusuk, sangka, cangku, sengham, sangha, shangha. Tapi bila dah lama-lama, kita panggil sangkakala. Jadi alat tiupan inilah yang dinamakan sangkakala. Akan ditiup, sangka itu ditiup secara berkala, iaitu bunyiannya berkala. Sangkakala. Bong, senyap sekejap, lepas tu dia ada pula tempo yang lain. Bong. Jadi itu dipanggil sangkakala. Dia tujuan dulu orang meniup sangkakala ini untuk nak kumpul askar, untuk nak berperang, sebagaimana yang dicatatkan dalam sastra Hindu kuno Mahabharata, itu disebutkan sangkakala. Selain itu juga sangkakala ini atau sangka ini ditiup dalam upacara puja. Dan dia ada kaitan dengan dewa-dewi tertentu, Vishnu, Lakshmi, Ganesh dan macam-macam lagi. Jadi ini secara bahasa lah, itu yang kita panggil sangka ataupun sangkakala. Baik, itu dalam bahasa Arab dia tak panggil sangkakala, dia panggil sur. Sur. Wa yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atau dakhirin. Dan ingatlah ketika hari ditiup sangkakala, wa yaumu yunfakhu fis-sur, ditiup sangkakala itu, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikecualikan oleh Allah. Dan semua manusia akan datang menghadap Allah dakhirin, dengan merendah dan tundukkan diri kepada Allah. Ini surah An-Naml ayat 87. Jadi bahasa Arab panggil sur. Kalau bahasa Hebrew, Ibrani, mereka panggil sofar. Sofar ni dia tanduk yang ditiup semasa majlis Rosh Hashanah dan juga Yom Kippur. Yom Kippur ni perayaan besar lah orang Yahudi. Dan dalam eskatologi Kristian, mereka juga ada pemahaman khas tentang sangkakala ini. Kalau tuan-tuan, puan-puan yang selalu scroll, belayar di dalam YouTube, dulu pernah tular di dalam YouTube video berkenaan tentang strange sounds heard around the world, iaitu bunyi-bunyi aneh yang direkodkan di seluruh dunia. Itu banyak video-videonya dalam internet, khususnya dalam YouTube, orang kongsikan. Ada video ditajuk Strange Apocalyptic Sounds Worldwide. Mana orang rakam dari tingkap bilik, dengar bunyi yang pelik daripada langit. Bong. Lalu tersebarlah di dalam WhatsApp group. Ada yang mengatakan, oh ini tanda-tanda kiamat. Apa lagi, konon pada bulan Januari hari itu berlaku bunyi macam trumpet di langit di kawasan Russia, di Eropah, di Amerika Tengah dan juga di Kanada. Tetapi kalau kita rujuk kepada puak-puak yang tak percaya Tuhan, atheist ini, mereka kata itu bukan bunyi sangkakala, tapi itu bunyi HAARP, HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, iaitu satu alat yang kena-mengena dengan alat sains dan teknologi untuk mengkaji lapisan ionosfera. Jadi ini pendapat-pendapat yang begitu banyak.
Sebab itu dalam Christian eschatology, the first 6 trumpets are used to serve as a wake-up call to the sinners on earth and a call to repentance. Dia orang Kristian, mereka percaya bahawa sangkakala itu akan bertiup sebanyak 7 kali. Itu pahaman mereka. Jadi 6 itu mungkin yang sedang berlaku sekarang. Sebab itu tak keterlaluan kalau kita kata yang upload dan juga yang suka memviralkan, menularkan berkenaan tentang strange sounds heard around the world ini, kebanyakannya adalah daripada non-Muslim ataupun orang bukan Islam. Jadi kita bagi orang Islam, ini tak ada kena-mengena dengan kita. Dan kita respect lah, ini eschatology Christian. Mereka pahaman akidah mereka. Dan disebutkan dalam Matthew chapter 24 verse 31. And he will send his angels with a loud trumpet call. And they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari hujung langit ke satu hujung langit yang lain. Artinya mereka sangat percaya kepada sangkakala ini. Detailnya dalam Book of Revelation of the New Testament. Itu kita hormatlah pandangan mereka. Tapi bagi kita orang Islam, no such thing. Tidak ada bunyi-bunyi yang strange apocalyptic sounds ini yang akan berlaku di dunia sekarang ini. Tidak ada. Baik. Berkenaan ditiupnya sangkakala ini, makna asur dalam bahasa Arab secara etimologinya atau secara bahasanya, dia adalah sejenis benda, iaitu al-qarn. Qarn ni maknanya tanduk. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Amir, qala a'rabiyun ya Rasulullah masuru, qal qarnun yunfakhu fihi. Kata sahabat, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sur itu apa? Tiupan sangkakala itu apa? Jawab Nabi, ianya adalah tanduk yang akan ditiup. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan juga Abu Daud. Jadi tiupan itu disebut sebagai qarn ataupun menggunakan tanduk. Qarn ni sebab itu yang kita pernah ceritakan semasa musim pertama Minda Imam Besar. Kita cerita tentang Zul Qarnain. Qarn, dia ada 2 tanduk. Tanduk itu untuk digunakan untuk meniup. Lepas itu ada satu kisah menarik di dalam internet. Agensi Angkasa Amerika Syarikat ataupun NASA kononnya telah menemui satu trompet sangkakala yang bakal digunakan oleh malaikat Israfil. Jadi ada sejenis alat yang merupakan sebahagian daripada program ataupun misi NASA untuk melihat kosmologi. Ini ilmu disiplin tentang nak study tentang sifat alam semesta. Jadi dia buat satu alat Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP. Alat ini untuk buat kerja-kerja observasi terhadap alam semesta. Jadi dia mengatakan alat ini adalah trompet, sama macam trompet yang akan digunakan oleh malaikat ketika hari nak kiamat nanti. Kita tak terimalah sebab dalam pandangan Islam sangkakala ni bukan trompet. Ini jelas ya, perlu garis bawahkan. Tak ada kena-mengena dengan trompet sebab kita Nabi jelas menyebut sangkakala itu adalah tanduk, bukannya trompet. Jadi kalau ada orang mengatakan macam tiup trompet pom 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 pom, itu fahaman dalam eskatologi Kristian. Dalam fahaman kita tanduk. Baik. Bagaimanakah istilah syariat? Kata para ulama, sangkakala ini adalah sesuatu yang malaikat Israfil telah memasukkannya ke dalam mulutnya. Iaitu malaikat Israfil telah pun siap untuk meniup sangkakala itu dan dia sedang menunggu bila untuk dititahkan bagi meniup sangkakala tersebut. Maknanya dia on call, ready 24/7. Seolah-olah tanduk itu sudah pun ada pada bibir dia, hanya tunggu masa nak tiup saja. Baik, itu dalam satu hadis kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wastama'al idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukhu. Nabi pernah bercerita, kata Abu Sa'id Al-Khudri, macam mana aku nak senang hidup di dunia, nak gembira, ketawa siang malam pagi petang,
Sedangkan dalam keadaan sekarang, pemegang sangkakala, iaitu Israfil lah, telah memasukkan tiupan itu ke dalam mulutnya, dan dia memasang pendengaran. Wastama'al idna mata yu'mar bin nafkhi fayanfukhu, dan dia sedang memasukkan alat tiupan pada mulutnya dan memasang pendengaran untuk mendengar bilakah perintah untuk meniup alat tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi disebutkan dalam hadis ini, Nabi cerita bahawa Israfil sudah pun meletakkan tiupan itu pada mulutnya. Kalau bayangkan mulut lah pada tiupan itu. Sebab itu dalam kitab membahaskan tentang nama malaikat yang menjadi bertanggungjawab untuk meniup sangkakala ini. Dan di antara dalil yang menunjukkan secara jelas bahawa malaikat yang diberi tugas untuk meniup sangkakala adalah Israfil. Ada dua hadis yang digunakan sebagai sandaran. Pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ia adalah hadis yang panjang dan juga masyhur tentang peniupan sangkakala. Disebutkan, innallaha ta'ala munzu khalaqas samawati wal ard khalaqas sura fa'atahu Israfila fahuwa wadi'uhu ala fihi. Sesungguhnya Allah semenjak daripada penciptaan langit dan bumi, Allah juga pada ketika itu menciptakan sangkakala, dan dia telah berikan kepada Israfil, dan Israfil telah pun meletakkannya di dalam mulutnya. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, dan juga At-Tabrani dalam Al-Mutawallad. Namun bercerita tentang hadis ini dalam Fathul Bari dan juga tafsir Ibn Katsir ketika menghurai surah Al-An'am ayat 73, para ulama ahli hadis yang merupakan jago di bidang hadis seperti Bukhari, Ahmad, Abu Hatim Ar-Razi, Amru bin Ali Al-Fallas, Ibn Katsir dan beberapa orang yang lain menghukumkan hadis ini adalah hadis lemah menurut penilaian mereka. Apa sebab lemah? Ini agak teknikal. Kerana dalam sanad ada perawi yang lemah, namanya Ismail bin Rafi'. Jadi hadis ini diterima tetapi statusnya agak lemah. Ada hadis yang kedua, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Jibrilu an yaminihi wa Mikailu an yasarihi wa huwa sahibus sur, yakni Israfil. Jibril berada di sebelah kanan, Mikail ada sebelah kiri, sedangkan dia yang di tengah adalah pemegang sangkakala, iaitu Israfil. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Cuma hadis ini juga ada beberapa isu teknikal. Dalam Fathul Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa sanad-sanad di dalam hadis Ibn Abbas ini ada sedikit perlu diperhalusi. Tapi bagaimanakah ijma' para ulama? Baik, kata Imam Al-Qurtubi, tuan kitab kita, ulama kami mengatakan umat-umat telah bersepakat bahawa yang akan meniup sangkakala namanya adalah Israfil, dan yang disebutkan dalam kitab kita. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan yang masyhur bahawa pemegang sangkakala adalah Israfil. Itu sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Jadi kita peganglah kepada pahaman ini. Daripada dulu pun kita sudah mengetahui dan menghafal bahawa nama peniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Dan ada satu cerita, ini cerita wallahu alam, tidak ada sandarannya, tetapi menarik untuk kita ambilkan iktibar. Ada satu kisah saya pernah dengar dalam satu syarahan semasa di Mesir dulu. Diceritakan bahawa malaikat ni besar-besar. Malaikat semua besar-besar. Jadi Jibril AS sendiri adalah malaikat yang besar. Dia punya kepaknya saja, sayapnya saja, satu pelepah bulu sayapnya boleh tutup bumi. Satu sayapnya tu boleh tutup bumi. Mana besar Jibril ni? Besar. Tapi Nabi tanya, ada tak yang lebih besar lagi daripada Jibril? Jibril kata ada. Yang lebih besar lagi adalah malaikat Israel. Israel ni punya besar. Saya ni satu pelepah boleh tutup bumi. Dia punya pelepah boleh tutup saya. Besar lagi lah. Besar lagi. Dia tanya lagi, ada tak lebih besar pada Israel? Ada. Siapa? Israfil yang tiup tanduk ni atau sangkakala ni.
Tara mana besar dia? Israel tadi besar dah. Dia punya sayap boleh tutup saya. Saya punya sayap boleh tutup bumi. Israfil ni punya besar. Israel nak terbang daripada mulut dia ke hidung dia ratusan tahun baru sampai. Ini ceritalah, wallahualam. Tak sempat kita nak mencari autentiknya cerita ini, tetapi menarik untuk dibahaskan dan ada munasabahnya. Sebagai malaikat yang bertugas meniup sesuatu pasti memerlukan fizikal yang besar dan nafas yang panjang. Ialah meniup announcement, bukan satu benda yang senang. Baik, Tuan kita membahaskan berapa kalikah sur ataupun sangkakala ini ditiup. Baik, ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan 3 kali akan ditiup. Dan pandangan ini semua adalah pandangan yang menggunakan dalil-dalil yang kuat. Pertama dia panggil tiupan al-faz'u, iaitu tiupan pertama ini syok, nak bagi terkejut saja. Wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atau dakhirin. Dan ingatlah ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah, terkujatlah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Ini surah An-Naml ayat 87. Jadi tiupan pertama tu nak bagi dia bzz, pong, terperanjat. Oh mak engkau. Itulah sebagai contoh. Tiupan yang kedua, kata para ulama, tiupan as-sa'iq, iaitu tiupan kali kedua ni dia matikan semua. Ini anak cucu cicit kita lah yang di hujung zaman nanti, umur panjang kita mati semua dah agak masa itu. Jadi pong, mati semua. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan al-qiyam, tiupan bong, untuk membangunkan balik yang semua dah mati sejak daripada zaman Nabi Adam. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Mana mati sekala yang ada langit dan bumi, kecuali yang dikendaki Allah. Siapa yang Allah kendaki supaya tak mati? Malaikat lah. Malaikat kalau tak mati, siapa nak buat kerja? Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba faizahum qiyamun yanzurun. Tiup kali ketiga, mereka semua berdiri menanti keputusan masing-masing. Surah Az-Zumar ayat 68. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat tuan kitab kita. Kata dia tiupan tu bukannya 3 kali, tapi 2 kali sahaja. Iaitu dia ringkaskan sajalah, benda tu lebih kurang saja, iaitu tiupan al-faz'u sebagai awal, penutupnya as-sa'iq. Maknanya itu dia buat sekali arung saja. Lepas tu tiupan yang kedua adalah tiupan bangkitkan balik. Saudara-saudari sekalian, ingatlah ketika sangkakala itu ditiup oleh malaikat, akan berlaku peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Akan berlaku peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan untuk kita lihat ketika itu. Sebab itu kalau kita dah ditakdirkan Allah sudah mati, bersyukurlah ketika itu, kerana tak perlu melihat dahsyatnya muka bumi ini ketika sangkakala ditiup. Dalam Quran disebutkan bahawa diberikan beberapa gambaran tentang suasana alam ini apabila tiupan ini dimulakan. Pertama, bumi akan digoncangkan. Gunung ganang hancur lebur, jatuh berantakan. Bayang kita duduk Kuantan, kita menengok Bukit Ubi, Bukit Sekilar tu hari-hari, Bukit Setongkol. Hari ditiup sangkakala, rata semua. Orang Kuantan boleh nampak berserah, direct. Bukit semua dah tak ada, rata. Bumi ni bergoyang, macam bergoyang umpama apa ya, gempa bumi. Imam Ibn Kathir rahimahullah mencatatkan di dalam kitab An-Nihayah
Di antara peristiwa yang akan terjadi sebaik saja ditiup sangkakala adalah bumi digoncang-goncangkan dan penghuni bumi akan digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Sebagaimana direkodkan dalam firman Allah. Pertama sekali, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Maka apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi keluarkan segala benda-benda yang dikandungnya selama ini, dan manusia bertanya ketika itu, malaha, apa hal jadi begini? Kenapa ni? Cuba cek dalam website Kokok, dalam CCPPRC ada beritahu, dalam laman web Majlis Keselamatan MKN ada tak nyatakan apa punca kita jadi begini? Malaha, apa hal ni? Cuba tengok dalam Facebook Kokok ada orang update status. Orang akan jadi, ngapa awak lagu ni? Bakponya, bakpa jadi gini? Malaha. Gambaran yang kedua Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hai manusia, kata Allah Ta'ala, takutlah kamu kepada aku. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang dahsyat. Syai'un azim, benda yang sangat dahsyat. Yaumu tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika hari goncangan itu berlaku, kamu akan melihat wanita yang menyusu anak-anak mereka mencampakkan anak mereka kerana begitu takut. Bayangkanlah. Wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang sedang hamil gugur semua kandungan mereka kerana begitu takut dengan goncangan bumi ini. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat manusia berjalan seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka bukan mabuk, mereka tidak pening, tetapi ingat azabku ketika itu sangat keras. Surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Gambaran yang ketiga Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Apabila terjadinya hari kiamat, terjadinya kiamat itu jangan kau ragui dan jangan kau sangkal. Kejadian itu akan merendahkan satu golongan manusia dan mengangkat darjat satu golongan manusia lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, gunung-gunung dihancur luluhkan rata sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbassa, maka jadilah seperti debu yang berterbangan. Surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 6. Jadi debu semua selepas berlakunya tiupan sangkakala. Itu yang pertama, bumi digoyang-goyangkan, kata ulama. Yang kedua, selepas tiupan sangkakala ini, kata ulama, langit akan pecah berkeping-keping seperti siling yang pecah, kerpam, retak-retak jatuh. Langit yang kita pandang selama ini, bintang-bintang yang berkelipan di angkasa saling berjatuhan. Cahaya bulan sudah menghilang. Matahari dan bulan sudah duduk sekali. Mereka sudah bergabung, matahari dan bulan. Dan peristiwa-peristiwa ini akan terjadi sejurus sebelum kiamat. Dan ini semua adalah diceritakan sendiri oleh Allah, bukan rekaan Nabi dan para ulama.
Allah rekodkan dalam surah At-Takwir, Al-Infitar dan juga Al-Insyiqaq. Baik itu bagi tuan-tuan yang ada kelapangan masa, buka Quran, carilah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Nabi SAW pernah sebut, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Siapa-siapa yang nak memvisualkan, mentajalikan, melihat dengan mata hati peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, rajin-rajinlah membaca surah At-Takwir, surah Infitar, surah Al-Insyiqaq. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis 3 surah ini kalau baca, kita akan nampak kiamat itu depan mata. Amalkan 3 surah ini, Al-Insyiqaq, Al-Takwir, Infitar dan Al-Insyiqaq. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, selepas saja tiupan sangkakala itu dilakukan, Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit. Gulung macam gulung kapet, kita lipat sejadah, digulungkan, dilipatkan langit ini. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 67. Wal ardu jami'an qabdatu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan ketika bumi seluruhnya digenggam oleh Allah Ta'ala dan langit digulungkan dengan kekuasaannya, maha suci dan maha tinggilah Allah itu daripada apa yang disekutukan. Surah Az-Zumar ayat 67. Bagaimana Allah menggenggam bumi, itu bukan masalah kita untuk fikirkan. Genggam macam ni ke, itu bukan masalah kita. Yang penting Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Ketika itu, bumi yang sebesar-besar kita rasa hebat sangat. Duduk di bumi ni luas, naik ke terbang, pusing dunia macam-macam. Allah genggam begitu saja. Dan langit dilipat. Mana nak tutup kedai? Tutup kedai. Itu ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah menyebut, yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa'a biyaminihi thumma yaqul ana al-malik ana al-jabbar aina mulukul ardi aina al-jabbaruna aina al-mutakabbiruna. Nabi cerita Allah akan menggenggam bumi ini dan akan melipat langit dengan tangan kanannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan bertanya, Anal Malik, aku adalah raja segala raja. Anal Jabbar, akulah maha memaksa. Maka Allah Ta'ala tanya, Aina mulukul ardi, hei, mana pergi raja-raja di muka bumi? Keluar sekarang. Ini raja segala raja datang, King of the Kings. Ainal Jabbarun, mana orang-orang dulu hidup suka memaksa orang mengikut peraturan dan macam-macam undang-undang? Mana pergi orang ni? Mana yang suka memaksa ini? Ainal mutakabbirun, mana orang yang dulu sombong dengan